Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Sufi FDM sebagai Staf Sarjan Amir Rahmat. Saya Tok Wan Nabi memegang watak KPL Zul Helmi Gadir. Saya Yusri Zori memegang watak sebagai Komander Majidin Mat Ali. Nama saya Muhammad Aziz Daniel, berwatak sebagai Panglima Perang Musa. Saya Raja Saidi atau dikenali sebagai Hulu Balang Karimping. Saya Zuyama sebagai Asisten Direktor 2 dan Sinematografi dalam filem pendek The Komando. Saya Hafizal dari Indron. Saya sebagai jurus tugas di belakang takbir ataupun showman. Filem ini bukan sekadar aksi tetapi Penuh dengan pengorbanan, perjuangan dan Semangat setia kawan bagi Menghadapi musuh-musuh yang tak dijangka. Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan The Komando yang akan ditayang pada 2 April. di YouTube Amir Sufi secara premium. pada 9 malam. Kita support seni anak muda kita. Tonton ramai-ramai dan rasai sendiri pengalaman penuh debaran dalam misi Komander ini. Ingat, setiap perjuangan ada kaya yang perlu dibayar. Jumpa anda di sana. Ada harga yang perlu dibayar. Kita ada cara kita. Tu Komando. Support local film. Terbitan AS Perfilman dan juga Rekod Enterprise Tech 3 Pro. Kita Komando. 1, 2, 3, Komando! Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan filem pendek The Komando pada 22 April 2026 ini di YTC Amir Sufi ataupun YouTube channel Amir Sufi, okey? AMIRSUFFI F2 double. Jadi jumpalah itu disebut pada jam 9 malam secara premier ataupun tayangan perdana, okey? 5 anggota komando Gerah khas CK5 dan gerakan Korps Latimah. 3 daripada anggota komando. Kita ada cara kita. Aku nak tahu kas mereka.